Setelah kecurian di Museum Louvre, Perancis, orang ramai tahu bahawa sebahagian besar artifak Firaun dan piramid telah dicuri ketika zaman pemerintahan Napoleon lebih 200 tahun dulu. Antara koleksi di Museum Louvre ialah sarkofagus Ramses II, patung Dewi Isis, patung Dewa Anubis, papirus daripada Tibis dan banyak lagi. Jumlah keseluruhan lebih daripada 50,000 khazanah. Ceritanya pada tahun 1798, Napoleon mahu jadikan Perancis kuasa dunia. Tapi untuk capai benda tu, dia mesti jatuhkan Britain, musuh utama kita itu. Nak lawan di medan perang dia tak mampu, jadi dia pilih cara lain, iaitu dengan menyerang ekonomi Britain. Pusat kuasa Britain di Asia ialah India. Jadi dianggap jika dia menakluk Mesir, maka dia akan menguasai laluan dan Britain akan jatuh. 1 Julai 1798, Napoleon tiba di Alexandria, Mesir. Dalam perjalanan ke Kahirah, pasukannya terlihat 3 piramid besar di Giza. Dalam memoir mereka tertulis, kami rasa kecil je di hadapan batu-batu itu. Itu ialah kali pertama mereka melihat sendiri keajaiban tamadun Firaun. Ratusan saintis dan jentera kemudiannya dihantar ke seluruh Mesir. Mereka gali, korek ribuan artifak di beberapa lokasi berdekatan piramid. Tapi tak lama, tentera Britain kemudiannya menyerang armada Perancis yang ketika itu berlabuh di Teluk Abu Qir, Mesir. Daripada 17 kapal yang syarat dengan khazanah, 4 sahaja yang terselamat. Ogos 1799, keadaan di Mesir semakin teruk. Rakyat mula memberontak, tentera kekurangan makanan dan bekalan. Armada musnah. Napoleon pulang diam-diam ke Perancis meninggalkan tenteranya. 2 tahun kemudian, pasukan Perancis menyerah kalah dan berundur daripada Mesir. Artifak Firaun kemudiannya jadi rebutan 2 kuasa besar, Perancis dan juga Britain. Batu rozet kini di British Museum, manakala ribuan khazanah lain kekal di Louvre, Perancis. Selepas Mesir merdeka pada 1952, kerajaan mula menuntut semua artifak, tapi Perancis menolak. Mereka bagi alasan kononnya artifak tu milik kekal negara dan Mesir tak mampu menjaganya. Mereka juga dakwa bahawa teknologi mereka lagi baik untuk melindungi bahangan berharga itu.